Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa-apa, aku harap apa semua sihat dan paling penting happy selalu. Terima kasih banyak sebab apa masih lagi sudi datang jenguk singgah tengok channel aku yang tak seberapa ni. Okey, untuk hari ni aku datang ke kebun. Hari ni aku start balik kerja-kerja cuci kebun terutamanya belah bawah bahagian aku punya pondok. Daripada pondok aku sampai aku hujung aku nak cuci sebab dia dah naik semak. Untuk hari ni aku terpaksa bawa kawan, bawa sahabat kebun. So, kenakan dekat hangpa yang biasa teman aku. Okay, kebun Adam. Okay. Assalamualaikum. Okay, aku bawa kebun Adam. Kami datang untuk cuci kebun aku, kawasan semak lah, kawasan bawah. So, aku tunjukkan hangpa sebab apa aku datang bawa kebun Adam sini, minta ada teman. Kita tengok sini, ni masih tanah aku, tapi tengok dia punya semak dah, jalan pun tak ada. Jadi bila macam ni aku nak masuk sorang-sorang memang aku takut. Dia kata pasal bawa kawan lah, sekurang-kurangnya kalau jadi apa-apa ada teman kan. So doa-doa tak ada benda buruk aku. Jom teman kami cuci kebun kawasan sini. Alright. Okay, kalau tengok sini kebun Adam dia dah start merintih buat jalan nak masuk ke dalam sana. So inilah kerja kami, nak clearkan sini sampai hujung dan juga potong pokok-pokok yang besar lah, sama ada belah kiri ataupun belah kanan. Ok, aku nak pacak tripod, jadi kami buat terus kerja lah. Alright. Okey, ada sedikit kesilapan lah. Sepatutnya kami bawa mesin rumput. Bila macam ni, bila mesin rumput dia lagi mudah, lagi cepat. So, bila pakai kederat tangan ni, baru 10 kali tebas tangan dah lenguh. Tak apalah, kami buat pelan-pelan setakat mana yang boleh, InsyaAllah. Okay, sambung balik. Kita dah bakar ni bau dah. Okay, kami cuba sebab tak lalu nak buat. Kami cuba bakar sikit-sikit, tengok dia pergi sampai mana, tu kami sambung berhenti Cuba aja. Tak cuba tak tahu sebab apa, hutan tebal dan bawah tu dia agak rumput dia dah macam mati tu kami cuba macam ni. Okay, lagi sambung balik. Okay, Alhamdulillah, aku dengan Kebun Adam dah berjaya cuci sampai ke sana. Sini daripada mula tadi dalam 15-20 meter jugalah. So sekarang ni kawasan sini aku dah berani lalu lah. Dah jadi macam ni kan. So untuk next aku akan datang beracun lah. Dan sekarang ni masalahnya dulu aku ada beberapa orang cari batu sepadan, dan sekarang ni dia punya kayu tu dah rebut dan tak tahu kat mana. Tak silap aku sekitar kawasan ni lah. Sekitar kawasan ni dia punya batu sepadan dah, dan tak tahu kat mana dah. Dia punya bayang pun dah tak nampak. Tapi tak apa, aku ingat mungkin akan jumpa balik
Tapi dengan syarat aku akan meracun dulu. Bila kata dah kering dan nampak tanah, baru boleh cari pelan-pelan. So tinggal ni lah. Ini kiranya ada tanah aku sikit, ada tanah orang sikit, ni tak apa. Nanti aku buat pelan-pelan. Okay, kita tengok sini. Belah atas sana aku dah meracun. Tinggal yang ni lah, kawasan sini aku nak meracun sikit lagi. Dan sini tak ada masalah. Ini bukan pokok besar. Dan ini racun aku memang boleh mati lah. Kita sembok. Okay. So inilah setakat ni yang aku buat. Dan sekali lagi aku ulang, kemungkinan besar batu sepadan dari kawasan sini. Okay, kawasan sini lah, lebih kurang. So nanti kita cari balik pelan-pelan. Tapi kita kena racun dulu bagi dia kering. Kita bakar apa patut, baru kita cari pelan-pelan. Right. So sekarang untuk sini dah selesai. InsyaAllah nak patah sana balik, aku nak cuci sikit dalam 2-3 rumpun pokok buluh pula. So on the way nak balik sana tu. Okay, kita tengok sini ada pokok buluh. Mungkin 2-3 rumpun aku nak cuci sikit, baru pergi ke pondok. So contoh daripada sana pondok ni laluan dia sampailah ke sana. Di atas ni nanti kita akan meracun, barulah dia nampak cantik. Okey. Ni tadi. Okey, ni tadi tunggu. Yang aku cuci pokok buluh tu. Yang aku cuci sampai tunggu ya. Dan ada lagi. Ni tempat aku himpun. Okey, tempat aku himpun buluh yang aku potong. Dan ni tadi kebodam dia dah cuci, dia dah potong. So ni tinggal nak apa? Nak bersih sampai jadi tunggu macam ni. Okey. Allahu Akbar. Memang penat. Walaupun buat kerja dua orang memang penat, ya Allah. Sekarang dah dekat pukul 1 Jadi kami nak rehat sekejap. Lepas ni nak isi ayak, naik atas bukit. Lepas tu balik lah. So kiranya target untuk hari ni memang Alhamdulillah, memang aku bersyukur sangat, memang tercapai sampai ke hujung. Penting aku nak meracun je, Alhamdulillah. So biar aku rehat sekejap, nanti aku sambung balik. Ok, untuk hari ni punya kerja dah selesai. Tadi aku potong semak belah sana, cuci semak belah sana. Selesai, pambayak pun dah selesai. So sekarang ni jom teman aku buat aktiviti terakhir. Dan aktiviti paling best kat kebun aku ni, iaitu mandi sungai. Ok, tu sungai dah. Sungai tak dalam mana pun. Kalau bertengok sini, nampak tak? Nampak kot dah. Di sini kita dah boleh nampak dia punya pasiak lantai dah. Okay. Tapi macam mana pun, walaupun ayak ni apa cetek, tetap boleh mandi dan segarkan badan. Jom kita mandi Zat. Okay, teman aku Zat. Okay, sungai aku. Parah ni.
Jadi kalau kata nak mandi, tak boleh menyelam. Di bawah, mandi. Okey. Memang mandi sungai memang best. Badan panas-panas. Turun sungai. Auto badan jadi sihat balik, jadi cegah balik. Okey, aku rasa cukup dulu setakat hari ni. Lain kali aku sambung lain. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.